Pada hari ini dalam tahun 2000, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, pemangku Raja Negeri Perlis, dimasyhurkan sebagai Raja Negeri Perlis yang ke-7 dalam satu upacara ringkas di Balairung Sri, Istana Arau, Arau Perlis. Pengisytiharan tersebut dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahidan bin Kasim, Menteri Besar Perlis. Baginda yang diisytiharkan sebagai Raja Muda Negeri Perlis pada 30 Oktober 1960 dilantik sebagai pemangku raja pada 14 April 2000 kerana almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail sedang dalam keadaan kering. Almarhum mangkat pada 16 April 2000 dan pengisytiharan ini dibuat bagi mengabsahkan pelantikan Raja Negeri Perlis yang baharu.